Alright guys, pesaing paling hebat untuk Proton X50 dan Pro 2 Ativa di belakang saya Chery Tiggo Cross sudah sampai. Jom kita buat test drive pertama di Malaysia. Oh, dalaman dia macam ni. Abang nama siapa bang? Idaham. Idaham. Saya sales advisor di Chery S Semenyih. Chery Semenyih, pergi cari dia, beli kereta ni. Order banyak-banyak. Cakap dengan daripada Uncle Melaka. Okey, jom kita pergi. Okey, korang jangan bising kamera angle sebab kita semua berebut-rebut untuk buat test drive, tak ada masa untuk betul-betul tengok kamera angle. So jadi Uncle halakan kamera sebaik yang mana. Jangan. Dia pergi sebelah sana pula. Okey. Jom bang, kita pergi. Okey, kita pun dah start. Apa semua. Okay. So, di gear dia. Kalau daripada P ni, kita tolak ke janji, kaki dekat brake, kita tarik ke bawah supaya pergi ke D. Okey. So, saya tekan Okey, macam tengok. Okey, so sekarang kita dalam D lah. Dalam D lah, dalam D. So, sebelah kanan tangan kita adalah signal. Okey. Sebelah sini adalah wiper apa semualah. Maknanya more pada Japanese. Kalau kita tengok skrin kat sini, aircon semua button semua dia terletak dekat ni. Dia terletak dekat dalam center console. Okey. So inilah yang terbarunya Tiggo Cross ni. Sepatutnya kat sini kalau kita pernah bawa Chery sebelum ni, dia letak wireless charger semua kat sini. Tapi don't tukar, dia letak kat bahagian bawah ni. Oh, so sekarang wireless charger semua kat bawah. Bahagian bawah ni, USB kat sini juga, kat sisi ni juga. Dan masih lagi mengekalkan ruang kosong untuk letak handbag. Okey. Cantik. Untuk para wanita lah. Wanita. So kat depan ni adalah more pada kontrol untuk screen radio. Screen lah. Radio apa semua Okey. Size screen dua-dua 10.25, 10.25. 10.25. So serupa macam Jetua dashing Jetua VT90. Betul. Betul. So kalau kita nak teruskan? Okey, jom. Dalam sport mode sekarang bang dia dalam sport mode. Dia ada berapa mode bang? Dia ada 3. Dia mode. Ada eco, dia ada normal dengan sport. Okey, boleh kita mulakan dengan eco tak? Mula dengan eco. Ui, dalam sport dia memang fui. Kau tengok dia punya throttle minyak begitu. Okey, kereta ni datang dengan 147 PS, 210 Nm torque So dari segi power dia memang menang Pro 2 Ativa lah. Pro 2 Ativa baru 98 PS, 140 Nm torque. Yang ini 210 Nm torque untuk sebuah kereta yang begitu kecil. Berat kereta ni 1.468. Okey, abang tengah cari dia punya. Okey, cantik. Ni eco mode Okey. Kita buat eco mode. So kita dalam eco mode, baru throttle minyak dia biasa sikit. Kalau tidak, throttle minyak dia dah macam kereta Porsche dah. Dia punya acceleration terkawal. Dia punya steering memang ringan. Brake seperti biasa, brake kereta China lah. Kau kena brake awal-awal lah. Okey, nanti sebelah sini kita akan ambil sebelah kanan. Belah kanan Okey, belah kanan. Kita terus je. nanti kiri. Okey. Tu kiri. Okey, angka tekan akan tekan. Okey, dalam sport eco, dalam mode eco dia kalah pada kereta Ativa lah. Okey bang, mode biasa. Mode biasa. It has entered regular mode. Okey, ini mode biasa. Mana kita pergi bang? Kiri. Kiri, okey. Kita kiri. Nanti kalau kita tengok perasan, depan tu dekat sisi dekat tepi ni dia ada ada accelerate point. Accelerate dia at the time tekan. Okey, kita biar S70 jalan dulu. Okey, ready 3 2 1 dalam sport biasa, mode biasa Wow. Okey, dalam mode biasa bila kita tekan minyak, angka baru datang dengan kereta Ativa, so angka boleh bagi tahu bahawa dia punya respon perlahan sikit. Pick up dia perlahan sikit daripada Ativa. Okey, pick up dia lebih kurang macam cara Proton X50 lah. Dia akan menaik, dia bukan melonjak. Lain dia punya throttle response lain sikit daripada Ativa. So ini sebuah kereta yang sangat sesuai untuk isteri anda, anak perempuan anda. Okey, kalau skandal yang lain tu okey juga. Ada skandal ke bang?
Jangan main-main. Abang YouTube terdiam. abang. YouTube. Abang terdiam boy, nanti bini dia nampak mampus. Berzikir ni. Okey, so dalam mode biasa dia punya throttle response memang santai lah, macam Proton X50, macam Proton X70 Kelebihan kereta ni ialah dia ada 4 silinder. Ini 1.5 4 silinder. Sekarang saya ajar abang jual kereta Orang kata, bang, saya beli kereta ni ke beli kereta X50 X70? Kau kata X50 X70 berapa silinder? 3. Yang ni 4. Okey. Apa kelebihan? Balik study. Okey, kelebihan dia 4 silinder So 4 silinder kereta dia lebih stabil, lebih biasa kalau dekat tempat macam traffic light, bila kita berhenti, kita tekan brake, gear dalam D, kereta tak akan bergetar banyak lah. Kalau 3 silinder dia tak stabil, dia akan bergetar. Lebih lama, engine mounting habis. Macam kita angkel lah dan habis lah. Okey. Dah lama dah jual kereta? Baru lagi, saya baru. Oh, baru lagi? Okey. So tengok channel aku tak ada. Balik rumah tengok. Lepas ni saya balik. Saya tengok daripada channel Angkel. Okey bang, masuk kita sport mode bang. Sport mode kita tekan ini juga. Okey. Button yang sama. Sport mode. Sport mode. Okey, kita dalam sport mode apa yang berlaku pertama ialah throttle minyak sangat-sangat responsif. Dan dia sudah lebih menjangkaui absorber test yang ni. Ui, bagus ke? Okey, absorber dia lebih baik daripada Pro Duativa, confirm. Lebih kurang macam Proton X50, macam X70 So boleh tahan dia punya absorber bagus. Jalan yang kurang rata, kita ambil corner, kita duduk lebih tinggi sikit daripada Pro Duativa, lebih kurang macam Proton X50, X70 lebih tinggi sikit daripada kereta ni. Abang tu bawa dengan perlahan, aku nak tidur dah. Jatuh. Okey. Ini test brake. Okey, seperti biasalah kereta China. Brake awal Nak beli kereta China, brake awal. Tapi throttle response dia dalam sport mode memang sangat peka very sensitive. Kita bagi dia jalan dululah, dia bawa dengan perlahan. Saya nak tidur dah. Agak depan ni. Okey. Depan ni kita boleh test slalom. Slalom. Okey, cantik. 28. Turun je kita gelisah. Lepas ni kita ada ni. Ada cone kat situ. So, Okey, kita akan okey. test. Okey. Nak tengok dia punya agility dia. Cantik. Dia buat VT9 VT9. Masuk sini bang. Okey, masuk sini. Kita kena bagi dia dulu ni. Kita bagi dia. Kita tengok VT9 punya. Okey, boleh nampak ke? Aku harap korang boleh nampak. VT9 punya kelebihan boleh. Oh, ini media lah, dia buat video. Orang jetua buat video lah. Buat dia lepas dulu ni. Okey. Dia nak keluar dah. Okey. Okey, dia keluar, kita masuk Dia masuk, lipat. Okey. Lipat, Angkel lipat. Tengok Angkel tak berani kita orang kita jalan agak-agak je lah. Oh, dia punya body sway boleh tahan, tapi Angkel tak berani kuat cepat laju sangat. Dalam mode sport sangat-sangat berkuasa, throttle response very good. Tengok Angkel laju sikit. Wow. Okey, ada kereta menunggu lah. So memang sangat bagus dia punya respon respon dia memang sangat bagus. Kita buat slalom. Dan dalam sport mode kau tengok jalan yang kecil, Angkel laju sikit. Body sway sikit, ada sikit. Tapi side test, parking test tak apa, side parking tak payah. Kita punya rasa dia punya suspensi lebih keras sedikit daripada Pro Duativa, lebih keras sedikit daripada Proton X50 maka dia punya handling kereta lebih sharp, lebih tajam, lebih senang untuk dikendalikan kereta ini daripada kereta Pro Duativa. Ativa kalau buat slalom kau macam naik sampan.
So kereta ni memang akan berjaya lah di harga bawah 100,000. Kalau dia bawah 90,000 dia boleh jadi number one lah. Dengan harga macam ni. Walaupun yang ini spek apa bang? Paling tinggi 1.5. Yang ni spek 1.5 dia ada dua. Dia petrol dengan HEV. So test drive hari ni untuk petrol saja. Bagus. Kita beli petrol, kita tak mau beli station. Kalau dekat atas masuk bang? Masuk. Kalau dekat hall A tu, dekat display tu, itu untuk HEV. Okey, kita test brake brake. Kau tengok aku laju, aku brake. Lama. Okey, hanya brake dia sembab sikit macam kereta China lah. Hanya brake dia sembab sikit macam kereta China. So kita dah habis di akhir test drive kita. Apa kita boleh rumuskan je lah, ini kereta yang sangat-sangat berpotensi untuk lawan dengan Pro Duativa dan juga lawan belakang bang? Boleh. Dan lawan dengan Proton X50 dengan harga kalau bawah 90,000, nyaya Pro 2. Nyaya tau. Ada orang ajar parking ni. Boleh bang? Boleh. Okey boleh, dia kata boleh. Okey, so sekejap sekejap. Okey. Kita tengok jadi tak video. Jadi kita sekali lagi boleh bang? Jangan main-main, abang dah nak habis ni. Okey, so ini pemandangan dalaman dia dengan laju. Dan jangan lupa abang nama bang? Idham, nama saya. Abang Idham okey. Boleh jumpa saya di Cherry Semenyih. Okey, Cherry Semenyih. So ini rupa dalaman dia dan tengok kunci bang. Dia selalu bagi dua kunci kenapa? Satu untuk spare. Satu untuk spare tapi warna dia lain. Berbeza. So dia boleh mana decide lah nak pakai yang ini atau yang ni untuk ni nak jadikan spare ataupun ni nak jadikan spare. Boleh. Okey, tunjuk kunci sikit. Yang ini paling cantik lah. Nampak dia sebab dia chrome apa semua tu kan. So yang ni paling cantik. So okey bang, terima kasih banyak. Saya tak mau ambil masa. So dia pun ada ionizer dan lain-lain dalam kereta yang bagus. Electronic parking brake, ada auto hold. So jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Dan kalau korang dekat Semenyih, carilah Abang Idham. Okay, bye-bye. Bye.